Apa hebat istimewa mati hari Jumaat? Sebab Nabi kata dalam sebuah hadis, qala Rasul, man mata yaumal jumu'ah aw lailaha waqahu Allahu min azabil qabr. Barang siapa mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat, masuk kubur hari Jumaat, Allah selamatkan dia dari siksa kubur. Dia tak jumpa muka nakir. Sebab saya kata hari Jumaat muka nakir tak bekerja, cuti. Macam orang Terengganu lah. Dia muka nakir tak ada. Tapi bagaimana orang yang hari mati hari Khamis masuk kubur Jumaat? Itu muka nakir ongkol ada. Tapi kalau dia mati hari Jumaat atau malam Jumaat, masuk kubur hari Jumaat, Allah selamatkan dari siksa kubur. Bukan saya kata, Nabi yang kata. Man mata yaumal jumu'ah aw lailaha waqahu Allah min azabil qabr. Allah selamatkan dari siksa kubur. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Dia lepas siksa kubur. Sebab itulah tuan-tuan, tolong wasiat anak cucu kita. Tolong wasiat anak cucu kita. Kalau aku mati hari Jumaat walaupun jam 3 petang, ikhtiar masuk kubur sebelum terbenam matahari. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Kalau dia mati jam 3 petang, berapa jam lagi? Nak mandi bukan lama pun. Nak kapan bukan lama pun. Mati hari Jumaat jam 3 petang, cepat-cepat mandikan, kapan ke sembahyang, ke bawa kubur sebelum terbenam matahari. Selamat. Tapi biasanya kalau mati jam 3 petang hari Jumaat, bila nak bumi? Bila bumi? Esok lah. Esok mungkin akhir bekerja balik lah. Sebab tu tuan-tuan, orang yang mati hari Jumaat ini satu keistimewaan. Orang pernah tanya saya, macam mana Ustaz kalau orang tu tak sembahyang? Tak sembahyang mati hari Jumaat. Peragut, dia ragut hari Jumaat. Orang belasah mampu hari Jumaat. Dia peragut. Saya tak kira lah siapa, Nabi tak cakap siapa. Nabi kata man, siapa saja yang mati hari Jumaat. Oh, untunglah dia. Untung dalam kubur. Untung dalam kubur. Di sana besok